Tuan-tuan dan puan-puan, ada ketikanya sikap tidak matang berlaku disebabkan kurangnya tanggungjawab. Biarpun dalam telah berumah tangga, ada segelintir suami, saya tak kata semua, tapi segelintir suami masih tidak mengetahui ataupun lupa tugas yang perlu dilaksanakan. Mungkin urusan rumah diurus sepenuhnya oleh isteri. Tetapi cuba kali ini agihkan tugasan tersebut kepada pasangan, kepada suami satu persatu. Terangkan kepada suami tentang apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Saya berikan satu contoh. Hantar anak ke sekolah ataupun membayar bil-bil di rumah. Nyatakan kepada pasangan kita, kepada suami, cara-cara untuk membayar bil. Contoh, saya pasti di peringkat awal pasti ada sedikit kesilapan, tapi tak apa. Yakinlah, lama kelamaan pasangan anda, suami anda pasti terbiasa dengan keadaan sebegitu.